Saya tak boleh terima lah kalau seorang pemimpin tertinggi negara ni berbohong di parlimen. Minta maaf. Itu antara satu perkara yang sangat bercanggah dengan agama ni kan. Itu tak tahu bohong-bohong yang lain kita tak tahu dah tu. Memang yang jadi penyokong pembangkang ni level-level ni je ke? Banyaklah sebenarnya aku tengok yang dulunya menjadi sosok yang dihormati, dikenali kan. Dan didengar kata-katanya, hari ni bila dah bersama dengan puak-puak tertentu ni, dia jadi macam ni tau. Dia jadi low class. Minta maaf lah kan. Kalau lah dia bercakap tu, dia bagi sekali bukti. Saya boleh respect. Tetapi masalah sekarang ni, bercakap tergelak-gelak apa semua ni, tak apa boleh menghadirkan bukti. Bagi contoh satu persatu apa yang bohong tu. Dan aku berharap lah bila kita desak nak tahu apa yang bohong tu, dia tak cerita lah manifesto 10 tahun lepas seperti mana walaun-walaun duk main. Kalau itu hujah yang keluar bermakna level walaun je lah. Aku harap tak keluar lah modal macam tu. Lepas tu boleh pula disebutkan ahli parlimen terutamanya daripada Pakatan Harapan. Waktu jadi pembangkang tu nampak cerdik dia kata. Tapi sekarang ni bila dah jadi pemimpin belah kerajaan ni, buka mulut bohong, buka mulut bohong. Itu je lah modal yang diulang daripada awal video sampai ke akhir. Bermakna kat sini, naratif yang dicuba bawa tu hanya stuck di dalam permainan tersebut saja. Mungkin itulah yang dia nak terapkan ke dalam minda rakyat. Nak tuduh setiap pemimpin kerajaan hari ni seolah-olah macam tak buat apa-apa. Tetapi apa yang dibuat oleh pemimpin kerajaan hari ni, aku rasa lebih dah daripada pemimpin Perikatan Nasional buat dulu. Setidaknya pemimpin kerajaan hari ni tak makan gaji buta. Setidaknya PMX ni dah jimatkan wang negara. Tak perlu bayar duta bertaraf menteri. Sebab apa? Sebab PMX sendiri ada hubungan yang baik dengan negara-negara di Timur Tengah tu. Apa contoh hubungan baik? Apa bukti dia? Kalau kita tengok contoh untuk keluarga Nadir An-Nuri, yang mana beliau terpisah dengan keluarganya. Tetapi asbab daripada pertolongan PMX, kerana PMX ada hubungan baik dengan negara Mesir, anak dan isteri kepada saudara Nadir An-Nuri boleh pulang ke pangkuannya. Ni hari ni Sumuk Flotilla Nusantara ni. Kalau kita tengok dalam medsos ni, rata-ratanya meletakkan pujian kepada Perdana Menteri kita dan kerajaan Malaysia yang mana bertindak tegas dan juga berani untuk bersuara. Begitu juga peserta Sumut Flotilla daripada Nusantara yang mana mereka duduk di atas kapal layar tu, mereka rasa bangga sebab Perdana Menteri Malaysia sendiri menjadi penaung kepada gerakan tersebut. Alhamdulillah setakat ni tak ada menteri-menteri ataupun duta daripada kerajaan Madani yang kata kami tidak akan terlibat dengan peperangan yang berlaku di Timur Tengah. Jadi persoalannya di sini, siapa yang buka mulut bohong?